Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, uh, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 USD per. Tanpa membuang masa, kita terus kepada chart. Hari ini 27. Ya, hari ini 27. Betul lah, hari ini 27 hari bulan 10, hari Senin, hari pertama dagangan dalam minggu ini. So kita masih berbaki beberapa hari saja lagi sebelum penutup bulan Oktober. Uh, Penutup candle monthly untuk Oktober. Okay. So kalau kita tengok pergerakan harga apa yang telah berlaku, kalau kita nak recap balik pada analisa lepas kan. Kalau kita nak recap balik, ini adalah zon tertinggi yang dia pernah catatkan dan dia pernah rekod. Kalau tengok kalau tengok daripada awal bulan, okey, 20 start pada awal bulan. Okey, start pada awal bulan dia dah buat satu, dua resistance dan dia terjun. And then dia naik balik area sini dan pada minggu lepas dia dah membuat satu solid breakout, nampak sini. So ini adalah petanda awal yang memang dia akan fly lagi. Sebenarnya kita target yang kat sini dia akan react tau. Dia at least dia turun zone sini ataupun zone bawah sini. Tapi pergerakan market ataupun pemacu pergerakan harga tu dia telah membuat satu lonjakan, satu kenaikan dan dia memecahkan harga tertinggi sepanjang bulan Oktober. Ini bermakna yang bulan-bulan seterusnya kemungkinan besar yang price akan terus naik lagi. Cumanya kita nak buy di mana adalah kita tunggu price turun ataupun mencari zon-zon yang terendah, zon-zon support untuk kita nak maksimumkan kita punya profit itu. Okay, kalau tengok di sini, okay, di sini kita dah sell. So dia bergerak. Okay, kalau tengok dia cucuk zone kita ni tak sampai pun 20 pip dia turun, kemudian dia naik dan membuat satu breakout, solid breakout di sini. Di sini dia dah bagi petunjuk dan di sini the next candle. Sepatutnya apa yang berlaku adalah dia kena datang zone ini. Sini masih cantik sebab sini masih lagi fresh untuk kita, untuk sepatutnya nak re-entry buy. Okay. Sebab kalau tengok memang harga memang kuat untuk naik. So plan kita untuk hari ini pada awal minggu adalah kita nak membentuk satu, kita nak buy di zone ini. Buy. Dan ini adalah support. Right, so kita tunggu untuk price masuk ke dalam ni. Kemungkinan besar dia nak tutup gap tu ada. Sebab tengok ada gap. Pagi tadi open candle ada gap. Dan penutup minggu pada hari Jumaat hari tu price membuat retracement dan mencari zone ini. So kita mengharapkan yang price akan turun sampai sini sebelum price naik semula. Cumanya kena tengok jika di dalam zone gap ini dia ada membuat satu base, so base itu kita akan entry. Saya akan cuba kerapkan analisa kita untuk minggu ini. Kita nak tengok dengan lebih kerap lagi kita punya zone tu, adakah ia masih valid ataupun tidak. Jadi korang kena keep on stay dekat kita punya channel, dekat kita punya mana-mana platform untuk sebarang update berkenaan dengan pergerakan harga ini. Buat masa sekarang kita target adalah zone ini sebagai zone buy kita. Tapi jika ada apa-apa zone, sebarang zone yang berlaku di pertengahan jalan ini, so kita akan update dari masa ke semasa. Okay, ini adalah Nasdaq. Ini adalah pergerakan Nasdaq kan. Nampak? Nasdaq 1 jam. So seterusnya kita nak tengok di US30 pula. So di US30 kalau kita tengok, kita target nak buy di sini. Sebab apa?
Sebab di sini dia dah berlaku breakout. Nampak? Dia dah berlaku breakout. So sepanjang minggu lepas, okay, dia dah berlaku breakout di sini dan kita nak ambil di sini. Dan kita sebenarnya mengharapkan yang price ni pada hari Jumaat, hari tu dia turun sampai ke sini. Tetapi dia cuma berhenti setakat ini. Dia mencari zone ini je, baru dia naik atas. So tak apa, biarkan itu berlalu. Kita target atas sini untuk hari ini, ataupun di sini, depends on sini pun boleh. Okay, bila dia nak, kita nak bila price dah tutup gap dan kita ambil, kita boleh pending order di zone ini. Sebab di sini ada base. Di sini ada base. Okay, ini adalah US30 Dow Jones. Dow Jones Industrial Index US30. Ini adalah time frame 1 jam. So kita cuba kecilkan sikit bagi nampak. Okay. So di sini ada satu zone, yang mana zone ini sini base dan price price open pagi tadi dalam keadaan yang gap. So memang kita nampak clearly yang price memang akan naik lagi. Dia punya kekuatan untuk rally tu masih kuat. So kita just cari di harga-harga terendah untuk kita nak entry buy. Okay, di sini bagi dia tutup gap dan entry. Okay, letak pending order di zone ini. Sama juga macam Nasdaq pun. Okay, Nasdaq di sini zone yang paling selamat lah. Tapi kalau nak entry cepat, kita boleh entry di sini. Okay, di sini ada 2 zone. Yes. Okay, kita akan letak 2 zone di sini. Okay. Satu zone di sini dan satu lagi di sini. Right. So get ready untuk kedua-dua zone ini untuk Nasdaq. Untuk Dow Jones kita fokus pada zone ini sahaja. Kita tunggu dia tutup gap dan letak pending order. Pastikan korang pecahkan. Kalau nak layer, pastikan korang pecahkan korang punya equity tu. Berapa equity yang mampu untuk floating. Dan pastikan ada plan di mana nak letak stop loss dan di mana nak cut loss. Kalau korang contoh, depends pada strategi masing-masing. Ada yang deposit 20 USD dan dia memang nak habiskan 20 USD tu in case loss pun tak apa, kira. Pastikan korang ada plan lah. Itu je yang paling penting. Sebab nak bagi kita punya emosi dalam trading kita terjaga. Okay. So depends pada masing-masing punya strategi. Cumanya apa yang saya sharing boleh ataupun ia sebagai guidance ataupun panduan untuk korang nak mencari zone untuk nak entry. Okay. Alright. So itu saja. Lagi satu saya nak ingatkan, jika zone kita ni break solid breakout, dia membuat solid breakout, so get ready untuk kita nak tukar zone daripada buy ke sell. Ini pun saya selalu ingatkan kepada kita punya trader, kita punya rakan-rakan trader, agar keep on monitor kita punya zone ni. Apa yang dia dah buat, apa yang berlaku di dalam zone tersebut. Okay. Right. So saya kira itu saja. Seperti biasa sebelum akhiri video, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan you all punya equity untuk mengelakkan akaun anda MC ataupun akaun anda blow. Okay, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum. Bye bye.